Bila kali terakhir kita tengok Manchester United sukses dalam transfer window? Cuba kita ingat balik. Mungkin susah nak ingat kan? Tapi sama transfer musim lepas adalah antara sama transfer yang paling berjaya untuk Manchester United sejak era Sir Alex Ferguson. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola United. So dalam video kali ni kita nak rate transfer-transfer yang Manchester United dah buat pada summer lepas. Kalau kita nak masuk dengan Januari pun boleh, sebab Januari kita tak sign apa-apa player sekalipun. Cuma adalah kita sign pemain muda yang akan join dekat akademi kita nanti, iaitu Christian Orozco. Tapi kalau pun nak tanya dekat hampa, siapa pemain yang main dekat Manchester United dan betul-betul sukses, adalah kita kata macam Bruno Fernandes apa semua. Tapi senang cerita, kalau dalam satu window, selalunya Manchester United mesti akan ada pemain yang sukses, tapi mesti ada juga pemain yang tak jadi. Kalau kita tengok latest lah untuk Manchester United, ada pemain macam Casemiro yang main masa zaman Erik ten Hag. Dia memang kita boleh kata sukses dekat Manchester United, tapi still aku rasa harga yang dibayar Manchester United terlalu mahal dengan umur dia. Ada juga pemain yang kita dapat macam Mathis De Ligt yang kita boleh kata okey jugalah dekat Manchester United, cuma dia ni ada masalah kecederaan. Ada juga pemain macam Lisandro Martinez yang solid dekat Manchester United, tapi dia pun ada masalah kecederaan juga. Cuma bagi aku transfer kali ni memang nampak macam perfect gila. In fact kalau hampa tengok dalam anugerah EPL lah untuk season ni dalam Pala Bola Studio, aku ada cakap yang Manchester United adalah pasukan yang terbaik daripada segi transfer. So tak mau cakap banyak, kita nak rate transfer Manchester United pada musim ni. So untuk pengetahuan hampa, MU dah dapatkan 5 pemain. 4 pemain main dekat pasukan utama, 1 pemain main dekat akademi. Pemain yang main dekat akademi tu adalah Diego Leon yang main daripada Paraguay. Pemain yang kedua adalah Benjamin Sesko daripada pasukan RB Leipzig. 2 pemain daripada EPL iaitu Bryan Mbeumo, pernah main dengan pasukan Brentford. Matheus Cunha, superstar pasukan Wolverhampton. Seorang lagi adalah goalkeeper yang kita boleh statuskan sebagai unknown, tak ada siapa pun kenal ada sebelum dia main dekat Manchester United, daripada pasukan Royal Antwerp, iaitu Senne Lammens. So kita mulakan dengan pemain yang pertama dulu, iaitu Diego Leon. So Diego Leon ni kalau kita tengok dia main dekat position left back, antara position yang agak crucial juga untuk Manchester United yang MU kena upgrade. Sebab lah ni kita pakai Luke Shaw. Luke Shaw memang fit all the season, tapi kita kena ingat lepas ni tak ada World Cup, takut Shaw injured balik. Dan kita juga akan kehilangan Tyrell Malacia, tapi Manchester United akan terima balik kepulangan Harry Amas. Sebenarnya kita dah ada pengganti Luke Shaw, iaitu Patrick Dorgu. Tapi kalau kita ingat balik, Dorgu ni masa dia main dekat left back, compare dengan masa main dekat winger, masa dia main dekat winger lagi dah solid. So rugilah nak bazirkan dia punya potensi semata-mata nak main dekat left back. Sebab tu lah ni kita ada Diego Leon yang baru berusia 19 tahun. Diego Leon ni antara prospek hangat juga tau, yang dirabuk-rabuk juga dekat Eropah, tapi Manchester United berjaya dapat dengan harga 4 juta euro. Dan kita tengok performa dia dekat akademi, boleh kata bagus juga. Dia dah main 20 game dekat akademi, siap boleh skor 1 gol lagi. Waktu pre-season kita pun sempat juga tengok performa Diego Leon. Aku boleh kata Diego Leon ni laju, dia memang attacking minded, cuma dia kena improve lah daripada dia punya segi physicality dan juga ketenangan masa pegang bola. Tapi apapun, Diego Leon masih lagi belum buat sebarang penampilan dalam skuad utama. Pada musim ni aku rasa mungkin MU tak mau bagi dia pressure dan nak bagi dia adapt dulu dengan pasukan Manchester United. So aku bagi dekat Diego Leon 6/10. Kita masuk next player pula, iaitu Benjamin Sesko, striker yang dah lama dah Manchester United nak tau. Bukan MU lah, banyak kelab-kelab Eropah nakkan Benjamin Sesko masa dia perform dekat pasukan RB Leipzig. Sesko ni ramai kata tau, dia ni adalah future kepada Lewandowski. Dan kita ingat Barca pun pernah teringin nak beli Sesko dulu, tapi disebabkan faktor kewangan lah dia pun tak beli Sesko. Dan akhirnya Sesko memilih untuk join Manchester United. Bagi aku transfer ni masa benda ni jadi memang hype gila. Sebab apa? Sebab aku macam fikir logik balik, kenapa Sesko nak pilih Manchester United? Sebab MU tak main dekat Eropah, tapi Sesko pilih Manchester United sebab dia nak. Walaupun kalau kita tengok masa under Ruben Amorim dia agak shaky sebenarnya, sebab dia susah nak kena turun bawah apa semua. Sebab sistem Amorim dia tak pakai target man, dia pakai pemain yang main sebagai false nine, dan tu bukan gameplay Sesko. Dan dia agak shaky pada permulaan, tapi bila masa Carrick masuk, Carrick gunakan dia sebagai sub, memang selalu jadi super sub. Walaupun dia ada permulaan yang pelan juga dekat Manchester United, tapi kita boleh tengok pemain-pemain semua support Sesko dan dia pun pelan-pelan improve dan boleh skor lebih daripada 10 gol dalam musim debut dia dengan Manchester United. Dan yang paling best, Sesko pada musim ni selalu jadi pemain yang kita boleh rely dalam fasa kritikal. Masa kita perlukan sangat-sangat gol, masa tu kita spam bola dalam kotak penalti, masa tu jugalah Sesko hadir. Kita
Kita ingat masa lawan dengan pasukan Fulham, kita kena comeback daripada kita leading 2-0. Lepas tu Sesko boleh skor gol ketiga. Kita juga kena ingat masa dia skor lawan dengan pasukan Burnley, dia skor 2 gol. Dan 1 gol crucial nak selamatkan kita daripada kekalahan lawan dengan pasukan West Ham. Masa tu betul-betul last minute. Aku tak kata performa dia sukses gila pada musim ni, tapi aku cakap dia ni memang ada potensi dan nampak sedang menuju ke arah tu, bukan nampak downfall. Dan paling best, Sesko baru 23 tahun. Gila mat, masih muda dan banyak lagi ruang untuk improvement. So aku bagi dekat transfer Benjamin Sesko ni 7/10. Kita masuk ke next transfer pula, iaitu Bryan Mbeumo. So Mbeumo ni antara pemain yang bagi aku paling hot jugalah pada summer lepas. Sebab apa? Sebab dia perform dengan Brentford musim lepas, skor 20 gol. So masa ni kalau kita rewind balik, Manchester United nak dapatkan Mbeumo bukan dengan harga 71 juta pound. Masa tu MU punya lah lama akan nego dengan pasukan Brentford nakkan harga murah, tapi Brentford tak kurang-kurang juga harga. Lala kali MU bayar je 71 juta. Dan apa hasilnya? Musim ni bagi aku memang dia perform dengan Manchester United. Yang paling best, dia suka skor lawan dengan pasukan Big Six. Cuma agak merisaukan sebenarnya performa lepas Carrick masuk. Sebab lepas Carrick masuk, kita boleh tengok performa Mbeumo memang tak macam masa Ruben Amorim. Sebab aku rasa masa Mbeumo main under Amorim, dia adalah perfect player under sistem Amorim. Tapi bila masuk dalam sistem Carrick, kita boleh nampak Mbeumo agak struggle. Tapi menuju ke penghujung musim, Mbeumo boleh skor dalam 2 game berturut-turut sebelum game musim habis. Tapi apapun, Mbeumo pun boleh skor lebih daripada 10 gol dalam musim debut dia dekat Manchester United. Tak terlalu sukses, cuma jauh kalau kita nak kata dia gagal. Aku bagi transfer ni 7/10. Kita masuk ke next transfer pula, iaitu Matheus Cunha. Dia ni level superstar tau, mai daripada pasukan Wolverhampton. Dan ramai sebenarnya yang ragu-ragu dengan transfer Cunha ni, sebab kita pernah ada bad record dengan pemain-pemain Brazil. Anthony, Fred pun macam tak menjadi sangat dekat Manchester United. So kali ni mai Cunha dekat MU. Masa sebelum dia mai dekat MU, ramai kata dia ni pembalas nak track back. Ramai kata dia ni macam acah superstar apa semua. So ramai kata potensi dia gagal dekat MU memang tinggi. Tapi kita tengok sejak dia main dekat Manchester United, dia bukan saja bagi improvement daripada segi gameplay, dia bagi positivity dekat dressing room. Dan aku tak nafikan, Matheus Cunha adalah antara pemain yang paling aku enjoy untuk tengok dia main dalam Manchester United pada musim ni. Memanglah kita ada pemain macam Bruno, kita ada Kobe Mainoo, Casemiro yang selalu buat lomba-lomba cantik. Tapi daripada segi experience gameplay, link up play, aku rasa Matheus Cunha antara yang terbaik pada musim ni. Dan paling penting, benda ni underrated, tak ramai cakap, tapi bagi aku benda ni sangat-sangat penting sebab dia sanggup korbankan main role dia dekat pasukan Wolverhampton dulu. Sebab Cunha ni dia dah terbiasa tau main sebagai peranan utama dekat pasukan Wolves. Tiba-tiba main dekat Manchester United, pasukan tak main dekat keliling dia, pasukan main dekat keliling Bruno Fernandes. Tapi Cunha tak apa, dia tak adalah nak seek attention apa semua, tapi dia pun main sekeliling dengan Bruno. So itulah membuatkan gameplay dia menjadi. Dan bukan setakat gameplay, musim ni pun dia menjadi daripada segi skor gol. Dia skor 10 gol dan buat 2 assist dalam EPL sebagai left wing untuk Manchester United. Cuma Cunha hati-hati, Patrick Dorgu tu kalau fit, aku rasa susah juga tu Cunha nak main first E. Tapi aku bagi dekat Cunha, rating transfer dia 8/10. Kita masuk ke transfer yang terakhir Manchester United buat, iaitu Senne Lammens. Kita cuba ingat balik masa Manchester United dapatkan Senne Lammens, adakah kita happy? Dah. Waktu ni MU bukan ada pilihan Senne Lammens sahaja. Mula-mula MU macam 50-50 juga nak dapat keeper. Tapi lepas performan buruk Bayedi dan juga Onana dalam permulaan musim, Bayedi lawan Arsenal tak confident, Onana lawan Grimsby memang teruk gila. So Manchester United ambil keputusan untuk dapatkan goalkeeper baru masa tu juga. Dan masa ni ada 2 pilihan, iaitu yang pertama adalah Emi Martinez, World Cup winner, proven dalam EPL, dah ada experience. Dan juga seorang pemain daripada Belgium yang bernama Senne Lammens yang main dekat kelab kecil yang masih lagi belum proven, iaitu Senne Lammens. So kalau hang tengok timbangan 2 pemain ni, hang nak pilih mana? Kalau hang main game sekalipun, hang mestilah nak ambil Emi Martinez yang ada pengalaman. Sebab Manchester United lah ni kekurangan pengalaman dan juga leadership daripada belakang. Tapi lala kali Manchester United reject dapatkan Emi Martinez, sedangkan Emi Martinez dah kata yes dekat MU dah. Tapi saya nak mencelah Emi Martinez hari tu masa dia buat parade, dia menang trofi Europa dengan Aston Villa. Dia kata apa? Dia kata dia reject MU. Hang tak ada mohong Martinez. Hang dah say yes dah dekat MU. MU je yang tak mau beli hang. MU reject Emi Martinez, keeper yang padu dalam EPL, dah proven apa semua, semata-mata nak dapatkan pemain muda goalkeeper daripada Royal Antwerp. Tapi harga dia memang bagin, 18 juta pound sahaja. Kalau kita convert euro dalam 20 juta euro. Harga tu memang murah tapi berisiko gila. Sebab MU nak beli keeper ni bukan nak jadi keeper backup, tapi MU nak beli keeper ni keeper ni akan jadi keeper utama Manchester United pada musim ni. Maksudnya teruklah MU musim ni. Tapi rupa-rupanya transfer yang kita semua paling ragu-ragu jadi transfer
transfer yang paling berjaya untuk Manchester United pada musim ni. Bukan setakat paling berjaya untuk MU, paling berjaya dalam EPL. Walaupun kalau hampa tengok dalam anugerah EPL Pala Bola Studio, aku ada cakap yang transfer terbaik musim ni adalah Ryan Cherki, tapi Premier League dah pun umumkan yang transfer terbaik pada musim ni bukan Ryan Cherki, tapi adalah Sam Lemon. Bagi aku logik juga kalau kita nak pilih Sam Lemon sebagai transfer terbaik. Dia bukanlah keeper terbaik pada musim ni, tapi performa dia dah cukup untuk mengubah Manchester United. Satu, harga dia murah. Kedua, harga dia muda lagi. Ketiga, dia banyak buat gol prevented untuk Manchester United. Keempat, dia dah kurang buat mistake masa dengan MU. Memang dia ada mistake juga, contoh lawan dengan pasukan Liverpool, lawan dengan Villa pun dia pernah buat mistake. Tapi at least dia tak buat mistake bodoh setiap game yang membuatkan kita tak confident langsung dengan goalkeeper sebelum ni. Musim debut dia dengan Manchester United catatkan 8 clean sheet dalam EPL, dan aku rasa kehadiran dia lah punca Manchester United boleh finish top 3 pada musim ni. Memanglah kita kata Cunha, Sesko, Mbomo, Kerry ataupun Amorim sebelum ni, tapi aku rasa kalau tak ada Lemon, setiap kali shot main dekat MU kena gol, macam mana kita nak finish top 3? So aku bagi rating transfer untuk Sam Lemon adalah 10/10. Bagi aku dia adalah transfer Manchester United terbaik pada musim ni, dengan harga, dengan umur, potensi dia masih lagi besar, dan aku harapkan Sam Lemon lepas ni lagi berjaya dekat Manchester United. So next video nanti mungkin kita boleh bincangkan pemain mana yang MU perlu dapatkan, sektor mana kita perlu improve. Hampa cuba komen dekat bawah, okey? Hampa rasa pemain mana yang kita patut dapatkan untuk upgrade lagi tim kita bagi jadi lagi kuat pada musim depan. So itulah video kali ini, dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan, Assalamualaikum.